Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Dania Afrina binti Muhammad Zaidi dari kelas 6 Beta ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Dul Said. Buku ini mempunyai 319 muka surat. Diterbitkan oleh PTS Litera Utama SDN BHD. Seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah tanah air kita. Beliau bukan seorang sultan, bukan juga seorang panglima besar, tetapi seorang pemimpin kecil dari sebuah kawasan yang tidak terkenal. Namun, keberaniannya menentang penjajah menjadikannya seorang pahlawan yang disanjung. Beliau ialah Dul Said atau nama sebenarnya Dato' Abdul Said, penghulu Naning ke-9. Naning ialah sebuah kawasan kecil yang terletak di antara Negeri Sembilan dan Melaka. Pada awal abad ke-19, kawasan ini mempunyai sistem pentadbiran sendiri dan tidak berada di bawah kawasan penjajah. Dul Said menjadi pemimpin di sana dan dihormati oleh masyarakatnya. Namun, keadaan mula berubah apabila British mengambil alih Melaka daripada Belanda. Mereka mahu memperluaskan kuasa mereka, termasuk ke atas Naning. British menuntut cukai kepada Dul Said, tetapi beliau menolak kerana percaya bahawa Naning bukan jajahan British dan mempunyai hak untuk mentadbir sendiri. Penolakan itu membuat British marah. Pada tahun 1831, mereka menghantar tentera untuk menyerang Naning, tetapi Dul Said tidak gentar. Beliau bangkit dengan penuh bersemangat bersama orang-orang Naning dan bantuan daripada Rembau, Sungai Ujong, Sering Nanti dan Johor. Mereka melawan tentera British dengan senjata tradisional walaupun jumlah dan kekuatan mereka jauh lebih kecil. Menariknya dalam serangan pertama itu, Dul Said berjaya mengalahkan British. Ini menunjukkan betapa kuatnya semangat perjuangan beliau dan rakyat Naning. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1832, British datang semula dengan tentera yang lebih ramai dan lengkap bersenjata. Kali ini, kawasan yang sebelum ini membantu Dul Said tidak lagi memberi sokongan. Akibatnya, Dul Said tidak boleh mempertahankan Naning dan terpaksa menyerah kalah. Walaupun kalah, British tidak menjatuhkan hukuman berat ke atasnya. Beliau dibawa ke Melaka dan dibenarkan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Kisah Dul Said bukan sekadar kisah seorang pemimpin yang menentang penjajah. Ia sekadar kisah keberanian, prinsip dan cinta terhadap tanah air. Dul Said tahu bahawa perjuangannya mungkin akan membawa risiko. Tetapi beliau tetap teguh mempertahankan apa yang beliau percaya. Hari ini, nama Dul Said diabadikan dalam buku sejarah, sekolah, jalan dan tempat yang dinamakan sebenar namanya. Ini membuktikan bahawa walaupun beliau bukan seorang tokoh besar, tetapi semangat perjuangannya tetap dihargai hingga ke hari ini. Kita sebagai generasi muda harus menjadikan kisah seperti ini sebagai inspirasi. Kita mungkin tidak berperang dengan senjata, tetapi kita boleh berjuang melalui ilmu, semangat perpaduan dan kecintaan kepada negara. Marilah kita terus mengingati jasa pejuang-pejuang terdahulu dan berusaha menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan bersemangat wajar. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.